Saya dulu tiap-tiap hari rasa lesu. Bangun pagi pun dah penat. Fokus kerja memang susah. Saya ingatkan benda ni normal sebab sibuk. Tapi sebenarnya badan saya tengah bagi signal. Ramai tak sedar bila badan selalu letih, mudah jatuh sakit, itu tanda sistem imun dah lemah. Badan kita perlukan bahan asas untuk pulih, bukan sekadar rehat atau kopi. Masa inilah saya jumpa kolostrum. Saya mula minum susu kolostrum setiap pagi. Tak ada expectation tinggi pun masa tu. Lepas 2-3 minggu, saya perasan badan tak mudah lenguh. Bangun pagi pun rasa lebih segar. Perut pun lebih selesa. Saya dah tak rasa berat kepala waktu siang. Saya boleh kerja dengan tenang dan malam pun tidur lebih lena. Benda paling best, saya rasa badan saya hidup semula. Kadang kita fikir kita cuma penat, tapi sebenarnya badan kita kekurangan perlindungan yang dia perlukan. Susu kolostrum bukan ubat, tapi dia boleh bantu kuatkan sistem dalaman kita dari asas. Kalau you pun selalu rasa lesu, letih, tak habis-habis, mungkin ni jawapan dia. Klik interested atau website saya kat bio dan saya akan teruskan share info penuh tentang kolostrum ni. Cara guna, kesan dia dan kenapa ramai orang dah mula ambil serius benda ni.